Baik, hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan cuba siapkan pembinaan blok pendidikan kita yang terhenti pada 2 hari yang lepas, di mana kita telah buat pages ataupun menu atas ni, kemudian slider, tajuk, dan hari ini saya akan tunjukkan berkaitan kita nak tukar dashboard utama kita. Seterusnya kita akan buat post dan back to classic blogger. Ini paparan lama. Kalau yang lama tak masuk, akan pening lah. Okey, boleh back to classic blogger. Paparan yang lebih lama lah, yang sebelum diupdate. Okey, dia ada 2 paparan, satu paparan laptop PC dan satu lagi paparan mobile. Okey, kita klik edit HTML dan Ctrl F untuk kita cari friendly support. Kita paste ataupun kita type lah friendly support ni. Okey, ini adalah friendly support academic. Ni kita nak tukar kepada academic ke tak ada. Ni hal-hal posting yang berkaitan academic lah, exam, peperiksaan, kelas tambahan dan sebagainya. Dan kalau kita lihat sini, inbox which image, dia ada inbox which image. Dan kita nak buat sini academic, kemudian lepas academic apa lagi hal ehwal murid, kemudian berkaitan co-curriculum. Ini berkaitan ladap, ladap. Ini berkaitan tutorial ataupun best teaching practice. Dan yang terakhir berkaitan info pendidikan yang terkini lah. Okey, jadi kita tukar dulu academic. Mana academic ni? Ini academic, kita nak tukar tajuk. Dan info which image, kita nak yang ni berkaitan ladap. Info in which image ni berkaitan ladap. Jadi kita nak samakan. Yang ni dia tak ada read more, jadi yang bawah pun kita tak nak ada read more. Jadi kita copy skrip yang atas lah. Okey, skrip dia di bahagian sini dah. Homepage widget box, widget box, widget container, sampailah LIUL. Okey, kita copy. Ni widget container yang kedua. Jadi kita copy widget container yang pertama. Copy. Dan kita tukar yang kedua ni, div ni dah sampai div. Okey, kita paste yang atas tu. Jadi academic ni kita tukar kepada apa dah tadi ladap. Okey, dan kita klik save. Kalau kita nak buat semua tu pun tak apa.
Saya klik save dulu. Okey, kalau dia keluar dah ni save team, maknanya berjaya dah lah. Kita klik view block. Jadi kita yang ni academic dan yang ni pasal adab. Yang ni atas ni pasal ham, yang ni pula berkaitan perkongsian best teaching practice. Okey, bila kita lihat akademik, ni ladap. Yang ni pula kita tukar kepada cara dia pun sama tadi lah. Friendly support kita tukar Kita nak tukar gambar ni, contoh saya ambil gambar yang dah ada Contohnya dalam pages yang sebelum ni kita dah buat. Dalam pages yang ada slider, saya ambil slider tu lah. Okey, ni ada slider ni, saya nak letak gambar tempat. Ni tak sama, saya nak samakan dia dulu size dia. Cara nak samakan size itu saya dah tunjuk. Ini dalam bentuk original size so sama, barulah dia letak dalam kotak dia cantik. Update dulu view. Okey, saya akan gunakan semula. Untuk cantiknya kita akan create sendiri lah. Jadi saya ambil copy image address. Sebabnya saya nak letak di bahagian ni, academic. Okey, dalam team tadi, team, kita pergi kepada AD-HTML. Okey, gambar ni kita nak tukar kepada gambar yang ni Jadi kita copy image address dulu, gambar ni kaitan, dan kita carilah academic. Okey, gambar dia link ni belum buat lagi lepas ni. Gambar dia sini dah kita tukar https png, kita paste. Okey, kita paste. Yang kedua pula gambar ni, copy image address. Ni saya buat contoh lah. Academic ni ladap ladap pun daripada https ni. Okey, kita paste Okey, selepas kita paste siap tu berkaitan dashboard, kita klik save team. Okey, dia akan save. Okey, kita cuba save. Tadi kita ada terdelete tanda Bila kita terdelete tanda script yang sepatutnya ada, tiba-tiba tak ada. Okey, ini line 1 2 3 4. Ini line 1 2 3 4. Tadi kita berada di sini, kita terdelete tanda noktah bertindih. Jadi kita kena bagi semula tanda noktah bertindih tadi. Okey, ini tanda-tanda. Barulah kita boleh klik save team semula. Okey, maknanya bila kita view block selesai lah berkaitan yang noktah bertindih tadi. Okey, saya sambung seterusnya lepas ni lah.